Apa yang terjadi pada mangsa penderaan narsis yang hidup terlalu lama dengan manusia narsis ni? Sebelum tu kalau korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, otak mereka akan masuk dalam mode survival tau. Hampir setiap hari. Sentiasa berjaga-jaga. Hidup dengan narsis ni korang kena belajar sentiasa berjaga-jaga. Sentiasa fikir, dia marah aku ke hari ni? Aku salah cakap ke tadi? Akhirnya amigdala itu satu pusat cemas dalam bahagian otak tengah kita ni terlalu aktif dan ia boleh menyebabkan anxiety kronik, rasa menggeletar, burnout emosi. Nombor 2, sistem otak mula keliru antara cinta dan ketakutan. Setiap kali korang dapat perhatian, dia datang selepas jeritan, diamkan diri ataupun ugutan emosi. Otak tu mula proses dan mula percaya untuk dapat kasih sayang, aku kena tunduk dan sakit dulu. Dan ia sangat merosakkan sistem kepercayaan dalaman anda dan juga kognitif otak kita. Nombor 3 ialah memori emosi jadi kabur dan tak stabil. Narsis pandai gaslighting dan buat korang ragu tentang siapa diri korang, identiti diri korang dan lupa tentang kebenaran tujuan kita hidup untuk apa. Lama-lama korang susah nak beza apa yang salah dan betul dan apa yang ditanam dalam fikiran korang. Susah nak buat rasional. Mangsa narsis bukanlah lemah sebenarnya. Mereka sangat baik dan otak mereka cuma terlalu lama dalam mod bertahan. Dan berita baiknya, otak juga boleh sembuh bila korang sedar dan mula untuk bertenang semula. Saya penulis buku Buka Topi Narsis, klik link bio.